Oh, nampak saya ugut Barisan Nasional ya. Sebenarnya Sebenarnya saya sayang kepada kajian perpaduan ni. Kalau nak mana kajian perpaduan ni di federal tu, kita nak ada di Johor. Okey. Kenapa saya sayang ni? Sebab semasa saya jadi speaker itu, saya dah memulakan kajian perpaduan ini. Budiman. Masa tu kajian itu Barisan Nasional, saya seorang jadi speaker. Saya dah memulakan kajian perpaduan ini sebelum Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Maknanya Suhaizan Kayat terlebih awal berbanding Anwar Ibrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bersama lagi dalam podcast Apa Khabar episod 2. Hari ni panel lah, ni panel yang kita boleh kata panel tetap lah. Kita nak lock dia terus panel ni. Lagi seorang YB yang kita nak bawa. YB ni baru-baru ni tengah naik nama pun tengah hangat. Hangat juga. Hangat, tak boleh sentuh, panas. Okey. Ini dia YB ahli Parlimen Pulai. Ni dia bekas speaker dan dia juga ahli Parlimen Pulai. Ni yang kita bawa khas ke studio. Apa khabar? Okey, ini dia YB Suhaizan Kayat. Apa khabar YB? Alhamdulillah. Sihat. Syukur. Alhamdulillah sihat. Tak sihat tak ada kat sini. Oh. Dari mana YB? Daripada rumah lah. Okey. Okey. Rumah jauh ke YB dengan Pulai ni? Dengan Parlimen YB? Macam berjiran. Pulai jugalah. Pulai juga. Berjiran. Pulai juga. Nama pun Pulai. Pulai ke YB? Alhamdulillah. Apa yang buatkan YB rasa nak jadi ahli politik? Satu tanggungjawab lah. Nak jawab Satu Okey, tanggungjawab. sebelum ahli politik, apa kerjaya YB? Sebelum politik macam-macam ada. Macam-macam ada. Antaranya? Dia bermula selepas daripada belajar tu, saya join UTM. UTM? Mula dengan tutor, lepas tu jadi pensyarah. Pensyarah. Syarah, lepas tu? Pensyarah AI tu lah sekarang. AI? Bukan Anwar Ibrahim. Oh, company Artificial Intelligence, AI. AI ni masa tu tak apa dia panggil, tak popularnya sekarang lah. Kalau dalam bahasa Malaysia panggil kepintaran buatan. Jadi masa tu saya last kali sebagai pensyarah di universiti. Jadi masa tu era reformasi. Jadi saya dituduh memegang jawatan dalam parti. Oh, okey. Parti tu parti apa? Parti apa tu? Parti tu parti PAS lah. Saya Betul ke tidak sebenarnya? masa tu saya dituduh memegang jawatan dalam parti dan saya dipecat dari universiti lah. Tahun 2001. 2002 saya dah Masa tu tidak berada di UTM. Ya, Masa zaman Tun Mahathir? Ya. Itu menariknya tu. Dia politik ni sangat menarik ya. Zaman Tun saya kena pecat daripada universiti kerana era reformasi tu. Anwar Ibrahim masuk penjara. Saya dipecat daripada universiti ya. Bila Mahathir kali kedua jadi Perdana Menteri, saya masuk kerajaan balik. Saya tadi di masa Mahathir pertama saya kena buang daripada kerajaan. Bersih kedua saya masuk dalam kerajaan pula. Sekutu. Jadi speaker pula masa tu. Jadi itulah ya. Orang yang sama ada masa kita kena pecat dan orang sama juga yang masukkan balik dalam kerajaan. No permanent enemy YB. Itulah dia. ada latar belakang agama ke nak masuk PAS ni? Tak ada. Habis macam mana YB boleh minat PAS? Yalah masa tu kita minat dengan pendekatan PAS tu sendiri yang memberi penekanan tentang Islam ya. Masa tu sebenarnya kalau kita tahu zaman-zaman tu adalah zaman isu hudud. Masa tu itu tahun 80-an. Jadi cerita-cerita masa area Memali tu cerita pasal hudud apa semua kan. Jadi sebenarnya itu banyak dibincang di bawah ni So dia akan tuduh kerajaan masa tu tak laksanakan hudud dan sebagainya kan. Jadi kita ni orang muda ni kan dengar benda tu, kenapa kerajaan tak laksanakan benda tu kan.
Jadi benda tu dia ada unsur-unsur tarikan lah untuk mendapatkan lebih banyak penjelasan benda tu. Masa tu di mana? Masa tu saya sebenarnya terlibat dengan PAS ni sejak umur 10 tahun. Uish, tunggu ni. 10 tahun. Dah didoktrin. Saya dengar ceramah Ustaz Adi ni, Ustaz Fadil, Ustaz Adi, Abang Mat. Sejak umur 10 tahun. Saya ingat telefon? Tidak. Bila dia masa tu abang saya belajar di universiti, bawa kaset balik rumah. Pengaruh abang ni. Okey. Kau kaset balik rumah. Jadi saya kat rumah bosan dengarlah ceramah tu. Bosan YB waktu kecil dengar kaset. Dengar ya. Ui, Jadi lain saya itulah saya dah budak-budak saya dah biasa jadi tengok longkang, saya dah main. jadi masalah kepada saya pula iaitu orang di zaman suka dengan muzik, saya diperdengarkan dengan ceramah politik. Allah. Jadi saya macam dah jadi orang politik terlalu muda. Jadi kawan-kawan dia macam tengok, betul ke Tua dia ni sebelum usia. Matang. Yelah, rakan sebaya cerita pasal boyfriend, girlfriend. Kita cerita pasal hudud. Ilah. 10 tahun. 10 tahun. Dah jumpa. Jam kepada member. Saya boleh debate dalam sekolah tu, cerita pasal PAS di sekolah. Sekolah Jadi mana tu? tapi saya ada masalah tu. Sekolah mana YB? Masalah saya apa tu? Masalah saya tak ada kawan lah. Sebab saya cerita politik, dia cerita lain kan. Jadi tak kena dia punya tune. Orang tua sikit tak ada? Kawan-kawan tua, senior-senior? Tak Di ada Johor mana ada orang PAS? Tak ramai lah. Kau Jadi nak jumpa tak pun ada YB partner. Tak jumpa satu. Tak ada partner yang nak bercakap benda tu. Jadi itu di Muar. Semua juga. Muar kita Banyak orang Muar. Muar. Tu tak cukup Muar. Muar. Dia kena Muar. Kalau dekat Muar tu orang KL. Kau kenapa Penang? Dia mesti Muar. Apa khabar? Apa khabar? Ular. Oh ni tak boleh ni tak tak betul boleh, ni. tak kena apa khabar. Bawang besar. besar. Bukan bawang besar. Pasar. Pasar. Okey. Okey, baby. Kelas bahasa. Lepas tu ke pensyarah kena buang. Jadi pensyarah universiti, lepas tu saya berniaga lah. Niaga. Saya berniaga. Lepas tu Businessman. jadi berniaga. Saya pun sampai satu ketika bila dah jadi ketua pemuda PAS negeri. Ui. Jadi saya pun dah agak sibuk sikit. Saya pun dah perlahankan perniagaan saya. Lepas tu naik jadi ketua pemuda PAS. So saya dah lepas lah perniagaan saya tu. Pemuda PAS nasional. Malaysia. PAS pusat. PAS pusat lah. Dia main Ketua PAS pusat kan. PAS pusat. Lepas jadi Lepaskan ketua pemuda pusat. bisnes tu. Terpaksa lah. Sebab kita tak ada masa lah. Maksudnya lepas masuk bisnes tu. Sejak bila jadi ketua pemuda PAS Johor dah sibuk lah. Okey. So kita dah tak ada masa nak berniaga dah. So saya terpaksa lepaskan perniagaan saya. Fokus pada Fokus position kepada dalam politik. Ya. Akhirnya menjadi ketua pemuda PAS. Tapi saya tak bertuah lah. Kenapa? Sebab kita berada di ketua pemuda PAS, PAS pula pecah. Allah. Kita memang nak satukan PAS, tapi masalahnya masa tu PAS berpecah. Jadi bila pecah, saya pergi ke Amanah. Sebagai Sebagai awal. dalam Amanah sebagai institusi organisasi. Amanah. Orang biasanya nak bisnes, tapi YB pilih position, lepas tu pecah pula. Macam mana Yelah, YB? ginilah masalahnya dalam politik ni kita rasa tanggungjawab untuk melihat masalah-masalah yang berlaku dalam negara, misalkan masalah-masalah rakyat dan sebagainya kan. So atas minat itulah sebab tu saya berada dalam politik. Passion lah, passion YB. Ya, Pada 10 begitu tahun lah. YB. Maknanya kalau YB buat satu kebaikan dalam politik, yang dapat pahala tu abang lah. Sebab dia yang mula-mula bagi kaset tu. Kita tak payah ambil kerja Allah Ta'ala lah. Kau buat kerja Tuhan. Tak lah, maksudnya dia lah. Dia start dulu. Dia start Kita dulu. kerja Allah Ta'ala lah bagi. Kau jangan buat kerja Okey. Tuhan. Ke arah sekarang. Sekarang sebagai ahli parlimen Pulai. Ya. Berapa kali bertanding sampai jadi ahli parlimen? Oh, itu sangat panjang perjuangan. Jumlah Selepas saya ni kena jumlah pecat ni. universiti tahun 2001 ya. Kemudian saya masuk bertanding yang pertama tu 2004. Pertama kali. Oh, Ya. zaman Pak Lah. Pak Lah. Masa tu zaman Pak Lah ya. Pak Lah baru naik tu ya. Umur tu waktu berapa YB? 32 tahun. Oh, pemuda lah betul lah. dia. Yelah zaman
kawan-kawan di Muda universiti sangat, sedang berusaha nak membina karier Stabilkan mereka. kehidupan. Ada yang buat PhD kan, ada yang baru lepas master kan. Membina Kita karier. kena pecat dari universiti. Oh my god. Habis ya. Jadi lepas tu saya bertanding tahun 2004 di Pait Sulong. Bila dah kena pecat, saya join lepas Parlimen. kan, direct lah kan. Balik Sulong. Pertama kali So di saya Paris bertanding di Pait Sulong tahun 2004. Lepas tu saya bertanding di Kempas 2013, 2008. 2008. 13. Lepas tu 13 saya bertanding Kempas dan Kali ketiga. Sembang Renggam. Okey. 2008 saya bertanding di 2018 ya. 18 lah. Saya bertanding di Kukup. Hukum. Banyak YB. 2022 saya bertanding di sebelah dia, Pulai Sebatang. Jumlah keseluruhan 7 kali. Dah macam hobi. Hobi saya adalah bertanding. Tak ada 7 kali, Wabi? tanggungjawab. Okey. Arahan Tanggungjawab. parti lah. Ialah arahan parti kita ikuti. Sebenarnya begini. Ha. Kalau ialah mungkin kalau kita bertanding tempat yang strategik ya, mungkin parti yang diterima rakyat di Johor ni mungkin cepatlah. Ya. Masa tu kita bertanding atas tiket PAS. Jadi kita pun tahu kekuatan PAS tu di mana kan. Jadi memang agak sukarlah kalau di Johor ni. Bukan senang. Dan tempat pun tempat yang tak strategik lah. Susah nak menang. Memanglah macam tu lah jadinya. Ya. Okey, YB, kalau kita tengok beberapa potential person, contohnya macam Rafizi, KJ, dia akan memilih kerusi. KJ dia pilih Sungai Buloh tapi dia berjaya slimkan majoriti. Okey. Macam Rafizi dia stay di Pandan dan dia serve di Pandan dan dia jadikan kubu kuat daripada kubu tu biasa dia jadi kuat. Dan Teresa Kok pun tak keluar. Teresa Kok ni di Seputih dia tetap strong dan dia makin bertambah undi. Kenapa YB pindah-pindah YB? Di Kempas je lah saya dengar tadi 2 kali saja YB stay. And then dan kebetulan di Kempas tu adalah Don di bawah Pulai lah kan. Okey, dan akhirnya YB jadi ahli parlimen Pulai kan. Okey, kenapa YB berpindah-pindah? Dia pindah ni sebab kita dalam parti ni dia yang parti yang susun. Okey. So you tanding sini, you tanding sini, dia yang menentukan Strategi parti lah. untuk strategi parti lah ya. So dengan tu saya ikutlah keputusan parti tu di mana tempat yang saya bertanding dan akhirnya di Pulai ni pun keputusan parti juga saya bertanding. Cuma peliknya di Pulai ni ya, dulu kita berlawan, sekarang jadi berkawan. Kalau dengan UMNO dulu kita berlawan di Pulai ni kita berlawan. Tapi masa PRK tu kita berkawan. Dengan PAS pula dulu kita berkawan. Sekarang jadi lawan. Tapi masa saya bertanding di PRK tu jadi lawan. Jadi itulah apa namanya Seni dia lah. dalam politik. Macam mana YB nak beza tu YB? Maksudnya kita kan manusia. Kan? Memula lawan tu kutuk. Lepas tu kawan macam mana nak ngadap tu YB? Macam mana YB manage? Macam mana YB urus benda sebelum tu? PRU 2022 November tu, kan lagu Hoya Hoya dia macam tiba-tiba kita berkawan kan. Kita yang Sebenarnya nyanyi, saya kita dah kawan. jadi macam apa nama jadi biasa benda tu. Jadi perubahan-perubahan tu tak begitu sangat memelikkan kita. Sebab macam ni masa saya jadi speaker tu pada mula-mula saya jadi speaker di Johor tu, kerajaan tu adalah Kerajaan Pakatan Rakyat. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Di sebelah kanan saya adalah daripada PH. Di sebelah kiri saya jadi BN. Kan? Lepas tu bila tertukar kerajaan, sebelah kanan saya BN, kerajaan, sebelah kiri saya jadi PH. Jadi bertukar-tukar. Jadi benda tu dah jadi biasa lah. Saya tak apa-apa. Dinamika tu YB dah dah biasa lah. Perubahan itu jadi saya tak apa-apa pelik sangat. Cabaran menjadi speaker masa tu. Ui. Memang Okey, cabaran. YB pro pakatan. Bukan pro pakatan. Memang pakatan. Okey. Memang pakatan. Pro tu tak pakatan. Okey. Memang pakatan rakyat. Memang pakatan. Saya dilantik sebagai speaker tu Oleh atas pakatan. kapasiti sebagai PH lah. PH, okey. PH dan calon PH masa tu dan akhirnya menjadi speaker PH. Waktu itu kerajaan BN barisan.
Dia tak jatuhkan YB ke? Itu ramai orang tanya tu. Ha. Macam mana Macam mana eksklusif. nak Ni search? eksklusif. Macam Kita tak mana boleh kekal jadi speaker dalam keadaan kerajaan itu kerajaan Barisan Nasional. Okay. Saya banyak lihat benda kan. Akhirnya saya berkesimpulan ini satu ketentuan Allah Ta'ala lah. Itu yang tak dapat naik elak. Maksudnya, kalau secara logik memang tak boleh. Tapi masih boleh kan. Jadi memang satu ketentuan daripada Allah SWT lah perkara itu ya. Jadi bila saya dipahamkan bila ada undi tak percaya nak terhadap speaker umpamanya ya. Di pihak Barisan Nasional tu agak sukar nak laksanakan. Sebab dia takut bahawa di Pelah Bersatu tak menyokong dia. Jadi ada isu tu lah. Dia pun tak confident. Saya dipahamkan memang ada usaha tu dibuat untuk dapatkan sokongan tapi tak berjaya. Dan dia sangat khawatir lah. Dan dia daripada keadaan tak seimbang berlaku dalam Dewan, lebih baik dia terus sajalah. Tapi setiap kali nak bersidang, wakil daripada kerajaan akan berbincang dengan saya lah. Baby, sepanjang jadi speaker, biasa speaker dalam Dewan, dia akan mengikut naratif yang disusun parti yang diwakili lah. Kan, dan ada prinsip-prinsip yang perlu diikut. Kan, jadi bila YB jadi speaker kepada Barisan Nasional kan, macam mana YB urus naratif dan juga keputusan-keputusan tu, sebab saya yakin Barisan Nasional tu dia ada prinsip dia. Ada tak berlaku YB sendiri terpaksa menggadaikan, saya guna istilah menggadaikan prinsip PH ataupun manifesto ataupun naratif PH disebabkan posisi YB sebagai speaker yang terpaksa berada dalam blok kerajaan waktu tu. Okay, pertama saya begini, saya nak kena bezakan dulu speaker Kerajaan Negeri Johor dengan speaker Parlimen. Okey. Fungsi dia lah. Kalau di Parlimen ni dia banyak kita kena buat keputusan melalui pindaan terhadap akta ya. Buat akta yang baru ya. Kemudian kita ada buat macam ni normal lah, maksudnya undang-undang ya. Kemudian kita ada bajet tambahan, kita ada bajet dan sebagainya kan. Tapi di peringkat negeri ni kita tak ada banyak buat pindaan enactment. Dan kita juga tak ada enactment baru. Kalau di negeri enactment kan. Kalau di pihak Parlimen ni adalah akta ya. So kalau di peringkat negeri tidak banyak isu-isu pindaan enactment dan enactment yang baru. Jadi tidak banyak sangat isu-isu, maknanya kita di peringkat Dewan tu ingin membuat sesuatu keputusan. Dia tak ada reform lah senang cerita. Kurang ada pindaan-pindaan ini. Maknanya dengan itu taklah banyak sangat kena buat keputusan. Jadi dia tak seserius di Parlimen. Jadi apa yang berlaku di sana adalah biasanya dia akan berunding dengan saya lah, macam mana perjalanan itu dan sebagainya. Dan oleh kerana saya jadi speaker, saya ambil konsep beginilah, saya ikut buku je lah. Saya ikut buku apa yang ada dalam peruntukan itu, saya follow je lah. Sebab saya nak mengimbangkan keadaan ini antara dua parti yang berbeza itu kan. Jadi saya ikut peraturan tu dan pihak Barisan Nasional pun setuju dengan kaedah itulah sehinggalah satu ketika di mana satu usul dikemukakan oleh Pekan Danas DAP iaitu berkenaan dengan arahan nombor 1 di mana pada waktu itu bagi seseorang adun, dia perlu masuk dalam mesyuarat tindakan daerah. Dia kena ikut kerajaan persekutuan. Jadi pada waktu itu DAP membawa satu usul supaya ianya tidak begitu sifat, maknanya kalau dia sebagai adun dia mesti duduk boleh dalam. Tak kira lah dia tu pemangkang atau kerajaan. Dia mohon itu. Dia mohon itu. Betul. Jadi berlakulah pertikaian itu dan akhirnya dalam Dewan itu dia seri loh.
Seri. Dia 28. Tak sampai 28, masa tu ada yang meninggal. Lepas tu YB Osman Sapian meninggal kan. Osman Sapian, okay. Lepas tu daripada BN pula ada yang tak sihat masa tu. Jadi di tak silap saya 26 atau 27 tak salah ya. 27 seri ya. Tapi ada saya ambil satu concern masa tu kan. Begini ya. Masa tu keadaannya adalah dalam keadaan COVID ya. Jadi rakyat tak suka sangat pergaduhan dalam politik ni ya. Kalau BN masa itu kalah dalam pengundian itu, ia tidak ada pilihan kecuali kena bubarkan DUN. Dah matang waktu tu? Belum. Tapi maknanya bila satu usul motion yang berlaku dalam Dewan, tiba-tiba kerajaan kalah, ia memberi gambaran yang tidak baik. Okay. Dan sepatutnya ia dibubarkan Dewan itu ya. Untuk jaga maruah kerajaan, konsep. Konsep maknanya dalam Dewan, kalau contohlah satu-satu undi macam apa nama tu, undi katakan uji bajet contoh kan. So tak lulus. So itu sangat mengaibkan. Bajet tu jelas. Ya, ini konsep yang sama juga lah bila kerajaan kalah dalam satu motion atau usul ini ya. So itu memberi imej tidak baik kepada kerajaan. Dan bila tak baik itu kerajaan terpaksa untuk membubarkan dalam keadaan begitu maknanya tak seimbang masa itu ya. Jadi saya mengambil satu masalah tak dapat sokongan. Tak dapat sokongan, maknanya tak dapat sokongan dalam Dewan Jadi saya mengambil satu pendekatan untuk menjaga maslahah yang lebih besar lagi ya. Maknanya rakyat tak mahukan pilihan raya kerana waktu COVID ya. Jadi saya mengambil satu pandangan bahawa pada waktu ini saya perlu menyokong kerajaan semasa. Maksudnya ini keputusan peribadi. Itu keputusan sebagai speaker lah. Maksudnya peribadi lah as speaker. Speaker lah. Speaker lah. Itulah. Jadi masa tu saya menyokong Barisan Nasional. Akhirnya Barisan Nasional dapat 28, PH dapat 27. Maka usul itu ditolak lah. Sebelum masuk tu YB tahu dia akan masukkan usul tu? Dia memang ikut prosedur, kita tahu sebab memang dah ada masuk dari awal. Bukan waktu tu YB boleh ada pilihan untuk menolak usul sebagai speaker? Tapi terbubar kan? Tak. Dia prosedur yang dia bawa itu memenuhi. Tak ada perkara yang boleh ditolak. Yang buat usul tu DAP kan? Yang usul tu daripada DAP. Daripada Pekan Nanas. Kan tak luluskan pula DAP. Tak tahu sebab macam mungkin saya terkeliru dengan susunan atau di urusan mesyuarat di parlimen. Biasa kan kita kan usul banyak boleh turun naik siapa jalan dulu kan. Maksudnya the only usul yang ada pada ketika itu. DUN ni dia satu usul. Okey. Dia tak macam di parlimen. Di parlimen saya pun ada pengalaman sikit di parlimen kan. Dia banyak. Okey. DUN dia tak banyak. Okey YB. Cerita speaker. Kalau tadi tak cukup sokongan, kerajaan boleh. Kalau tak ada, kalau undian tak berlaku, kalau undian tu kerajaan kalah, boleh bubar DUN. Ya. Okay. Maruah kerajaan. Sekarang ni maruah kerajaan Negeri Sembilan yang tercabar. Baru tadi kita dengar berita bahawa Tok Mat menasihatkan ataupun menegur kepada Aminuddin, Menteri Besar Negeri Sembilan, untuk bubarkan DUN Negeri Sembilan. Pandangan YB pada Tok Mat ni, dia juga salah seorang adun daripada 14 UMNO ni. Itulah saya pun pelik jugalah. Kita pun sebab Tok Mat ni dia antara yang membantu saya dalam PRK di Pulai tau. Ya betul lah. Okay. Tapi gini teguran tetap teguran lah ya. Macam mana pula dia menyatakan bahawa pada mulanya dia sebut bahawa bila keadaan begini menyebabkan rakyat berasa runsing kan, berasa bimbang kan. Dan dia kata di sana MB itu sudah hilang kepercayaan kan. Tapi yang laksanakan tu dia. Yelah dia yang buat benda tu. Sebab Tok Mat ini adalah satu daripada 14. Betul.
Itu memang kita pelik sikit tu. Sepatutnya saya rasa patutnya Tok Mat tak perlu campur lah soal ni kan. Maknanya bila dia janggal nampak kan. Janggal. Pada saya janggal lah. Patutnya tak perlu respon apa-apa lah. Sebab Tok Mat termasuk 1 dan 14 tu. Kalau dia tak masuk dia 1 dan 14 tu okey lah boleh cakap keadaan begitu kan. Tapi dia masuk macam dia kata awak yang buat, awak yang nak berubah. Jadi macam ada janggal sikit lah pada saya. Macam ada udang di sebalik mi lah. Macam janggal lah, tak sesuai lah pada saya. Okey, kalau begitu, katakan si Dandun tu boleh berlaku. Okey. Kekuatan Aminuddin di Negeri Sembilan tu terjejas tak YB? Kau tengok. Tapi di situ ada Bersatu yang tak sokong. Ini Bersatu ni best juga. Okey, kita Bersatu tak sokong. Jadi dia tak menyebabkan hilang kepercayaan. Maknanya majoriti tu masih lagi mungkin masih lagi kepada kerajaan. Okey, jap YB. Tadi Bersatu yang isu ni. Okey. Tadi YB ada respon berkenaan dengan kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang berkenaan yang menegur Bersatu punya dua adoni yang tidak menyokong tentang istilah dia macam tebuk atap lah di Negeri Sembilan ni. Dia tanya Bersatu, istilah dia macam kenapa kau tak sokong, tak follow kami kan. Kalau kita bersama BN, rebahlah kerajaan berkatan tu dan kita boleh bentuk kerajaan dengan BN. Okey. Dan YB menegur benda tu di media sosial YB lah. Okey YB, apa yang YB nampak tentang kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang ni? Ada pergaduhan ke antara Bersatu dengan PAS ni? Sebenarnya sebelum ni kita tak berapa jelas. Tak clear. Tak clear. Hari ni clear lah. Clear jelas seantero dunia dapat mengetahui apa yang berlaku. Jadi maknanya kat situ tu, kalau kita boleh dapat lihat di mana dua orang adun bersatu tidak mahu ataupun menarik balik SD yang disebut oleh Ustaz Ali tu, Presiden PAS menarik balik sokongan atau menarik balik SD tu. Maknanya tidak bersama dengan 5 yang lain. Bersama dengan PAS pada 3, Bersatu ada 2 ya. Maknanya dia tak bersetuju. Tak bersetuju apa? Tak bersetuju untuk tebuk atap. Dan itulah yang menyebabkan Ustaz Ali marah. Dan boleh saya anggapkan bahawa PAS marah Bersatu kerana Bersatu tak nak tebuk atap. Itulah maksud dia kan. Misi tak tercapai tak tercapai. Maksudnya adalah hasrat Presiden PAS Ustaz Adi, Tok Guru nak tebuk atap, tapi terhalang oleh kerana Bersatu tak menyokongnya. Inilah yang berlaku sebenarnya. Jadi maknanya PAS ini tak insaf atas apa yang berlaku terhadap langkah Sheraton dulu. Walaupun kita dah tegur banyak perkara untuk tidak melakukan lagi langkah Sheraton, tapi nak mengulangi lagi di Negeri Sembilan. Ini sangat mengecewakan lah. Mungkin tu strategi dia YB. Iyalah, patut dulu juga PAS sebut bahawa dia akan menunggu pilihan raya, menyerah kepada mandat rakyat. Tapi dalam langkah ini seolah-olahnya dia nak mengulangi langkah Sheraton. Tapi YB, Bersatu juga tebuk atap di Perlis yang menjatuhkan MB PAS. Dia tak tebuk lah sebab dia sama kerajaan. Maksudnya ada langkah tapi kena ingat YB. Itu topple. Okey, tapi YB kena ingat dia juga tak berani nak buat si Dandun tau di Perlis. Maknanya dia boleh terbalik-balik di negeri Perlis ni. Itulah dia. Maksudnya ada. Jadi mungkin bukan 3 lah. 4 lah. Bukan 3 PRN lah ni. Mungkin 4. 4. Tapi kesimpulan yang kita lah boleh dapat bahawa ia tidak dapat mengelak daripada pandangan dan persepsi bahawa pembangkang ni bergolak teruk. Dan saya nampak lagi satu sebenarnya. Kenapa kenyataan Ustaz Adi, Presiden PAS ini, dia kata dia nak ambil macam ada masalah dengan Bersatu dan dia ada kuasa dan juga meletakkan
apa namanya PAS sebagai pengurusi PN dan ketua pembangkang. Kenapa Dan ada pula masalah dengan Bersatu. Saya kira begini, ada satu lagi iaitu mungkin Bersatu ni akan dikeluarkan, akan ditukar dengan Camp Reset. Saya nampak tu. Dia nak bawa Camp Macam Reset tu macam masuk tu lah. ke dalam PN. Apa dia punya kelebihan kalau dia buat macam tu pada PAS? Ya, dia tak boleh dengan Bersatu. Okey. Tapi jadi kelompangan itu pada dia perlu Reset, diisi oleh Reset tu sendiri. Jadi dia nak masukkan Hamzah tu. Tapi ke dalam PN. Okey, dia akan kacau kalau Reset. Mana masa tu jadi Bersatu tu tinggal Seorang. terkotang-kating lah satu tu. Kita tak tahulah arah dia ke dia mana. jadi saka tak bertuan lah itu. mungkin tu strategi dia nak bunuh satu macam mana? Apa pandangan Wabi? Iyalah, mungkin salah satu jugalah. Maknanya secara tak langsung bila PAS dah tak boleh bersama dengan Bersatu, sebab tu dia ambil jawatan pengurusi PN. Dan dia nak tolak Bersatu tu ke tepi. Supaya dia ruang itu boleh diisi oleh Kem Hamzah. Kalau tidak, Kem Hamzah tu nak ke mana? Yalah. Ya. Okey. Tak boleh berlaku dalam PN tu Kem Hamzah ada, Dengan Muhyiddin. Bersatu ada, tak boleh jadi dia. Dia mesti salah satu lah. Kekasih mesti satu je, tak boleh dua. Kalau dua pening. Okey, Wabi, kalau macam itu, problem yang berlaku adalah di Perlis. Bersatu dan PAS. Dan Bersatu yang di Perlis pula dipanggil Kem Muhyiddin. Okey, Kem Muhyiddin ni lah. Kalau terkeluarnya Bersatu ni, apa jadi pada nasib orang Perlis? Itu jadi 4 tu PRN tu. Itu jadi 4 lah tu. Sebab bila terbaik. keadaan ni keadaan itu tak seimbang, dia tak ada pilihan lah, mesti juga kena The best way satu is pihak. Maknanya walaupun negeri itu diperintah oleh satu gabungan, belum tentu selamat. Ya. Belum tentu selamat dan kita. Ya, kalau di Perlis tu memang majoritinya adalah PN. Yalah, satu je Cuma ginilah saya sebut dia. Macam mana awak nak merintah Malaysia ni? Itu Macam nak merintah Malaysia ni? Negeri yang solid awak tak boleh handle. So apa pandangan YB tentang sikap gabungan ini? Sikap maksudnya sesama gabungan. So apa yang kita boleh sampaikan mesej tu? Kadang-kadang rakyat pening, dia tengok dia pening. Tapi kita YB sebagai politician, apa yang YB boleh bagi tentang apa yang berlaku ni kepada masyarakat tentang pandangan YB? Apa mesej? Ginilah, gabungan dalam Perikatan Nasional ni tak stabil lah. Ketidakstabilan. Tak stabil lah. Maksudnya dua tunggak parti ni seolah-olahnya nak membawa haluan masing-masing. Kerana masalah-masalah yang berlaku lah. Dan kenyataan Presiden PAS hari ini sangat keras lah pada saya. Betul. Sangat keras. Dan kita pun terkejut lah. Kita pun rasa terkejut dan ini saya rasa membuka satu ruang perang terbuka yang menyebabkan Bersatu tu mungkin akan tersisih daripada dia nak buat mesyuarat MPT dan dia juga memanggil lah. Soalnya macam mana nak mesyuarat dan gaduh gitu? Bukan mesyuarat Bersatu. Untuk membincangkan kenyataan kerjasama. Sudah sewajarnya lah dia kena buat itu sebab benda tu direct kepada kepentingan Bersatu. Mana tak solid jugalah pembangkang ni. Memang tak solid. Memang tak solid. Keadaan ni sangat menyukarkan sebenarnya dan memberi gambaran tidak baik lah kepada rakyat. Gabungan perikatan ni tertubuh atas dasar apa, Wabi? Macam mana? Tertubuh atas dasar apa? Okey, Bersatu sebelum ni bersama Pakatan. Dan akhirnya tiba-tiba hari ni bersama PAS. Apa sebenarnya asas dia orang ni kalau yang YB nampak? Saya kira dia mengambil ruang kepentingan yang disebut selalu lah ya, kepentingan Melayu tu. Kepentingan Islam dan Melayu tu dia selalu sebut lah ya. Di situlah ruang yang dia ambil. Sebab tu kalau kita tengok dia punya naratif dia, apa-apa yang dibawa tu hanya banyak berkait dengan perkara itu. Sebab itu dia core business dia lah. Okey, faham. YB tengok Tapi bila awak perjuangkan Persatuan Melayu begitu kan, tapi awak pun bergaduh, macam mana ni tak cantik lah kan. Kontra. Tak ada penyatuan lah sebenarnya. Sebenarnya nama Bersatu tu pun dah tak bersatu. YB melihat kecelaruan, saya istilah kecelaruan gabungan ni
dalam konteks Johor kan. Dalam konteks Johor yang kita tengok pun kerencamannya pun agak signifikan. Jadi apa yang YB boleh lihat, apa yang YB boleh lihat ruang dan peluang dalam menuju pilihan raya dengan apa yang berlaku ni, terutama kepada rakan-rakan besar di Johor. Yes. Di Johor. Sebenarnya di Johor ni dia Bersatu semakin melemah sebenarnya. Maknanya banyak dia punya peringkat bahagian, ya, dia punya peringkat cawangan-cawangan mereka sudah tidak berfungsi seperti dahulu. Ini berikutan daripada kegagalan untuk menjadi kerajaan persekutuan. Bila Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah terjerat menjadi Perdana Menteri, dia tidak lagi ada full power dan tidak memberi kekuatan kepada kedudukan Bersatu khususnya di Johor lah. Jadi maknanya dari segi Bersatu di Johor ni tidak sekuat semasa tahun 2018 lagi. Jadi di situ memang ada ruang yang baik lah kepada Pakatan Harapan untuk berada dalam kerajaan di negeri Johor ni. Maksud Wabi, ruang baik tu kemungkinan besar Bersatu kembali dengan Bersatu dalam pilihan raya akan datang untuk mengulangi kemenangan sebelum ini yang menang 9 kerusi? Wallahu alam lah begitu. Tapi kalau boleh jadi saya dia tengok di bacaan Malaysia ni begini biasanya. Nampak sebab dia trend tu dah berlaku. Jadi sebelum pilihan raya ni dia tidak bersama. Habis selepas pilihan raya tu dia boleh jadi. Kemungkinan jadi itu mungkin ada. Sebab kita faham bahawa di Malaysia ni tak ada betul-betul parti yang dominan tau. Jadi akhirnya selepas pilihan raya barulah adanya kerjasama dan sebagainya lah. Sebelum pilihan raya saya rasa susah. Maksudnya YB melihat ruang yang ada pada pergolakan mereka tu untuk bukan sebagai satu peluang kepada PH untuk mengukuhkan rakan paduan dalam pilihan raya, ataupun benda tu memang kita biarlah election masing-masing, kemudian kalau tak boleh bentuk kerusi baru kita fikir. Sebab kita sebab gini, PH dengan Bersatu ni dia ada sejarah dia tau. Dia sejarah tikam menikam tu dulu. Jadi agak pada saya agak suka. Maksudnya luka dia masih berdarah lah. Dia berluka masih mengalir lagi. Jadi susah pada saya YB nampak untuk ada penyatuan itu. Tapi kalau selepas pilihan raya mungkin. Ke YB nampak benda ni macam sebenarnya lawan utama Pakatan Harapan di Johor ni adalah Barisan Nasional. Ini kalau kita lihat daripada apa yang berlaku semasa convention itu, dari segi sebelum tu saya memang minta kepada PH ada satu direction. Banyak kenyataan media saya jelaskan supaya ada direction. Apa yang ditunjukkan oleh Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar tu memberi satu gambaran kepada kita kemungkinan kita akan bertembung 3 penjuru. Sekurang-kurangnya. Tapi dalam masa yang sama Datuk Seri Anwar juga masih lagi mengadakan rundingan untuk mengelakkan pertembungan 3 penjuru ni. Sampai sekarang juga. Jadi dari segi itu tidak jelas lagi perkara ni. Itu yang tu tidak begitu jelas lagi. Kacau juga. Jadi ini saya kira walaupun waktu dia dekat, tapi kalau tengok daripada apa yang disebut oleh MB, memang akan bertanding 56. Betul. Jadi maksudnya akan tembung 3 penjuru. Jadi tetapi di sana yang menandatangani borang pencalonan tu presiden. Bukannya Menteri Besar. Betul juga. Sebab pengerusi Barisan Nasional adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Bukannya Menteri Besar Johor. Dia kena ingat sikit. Maksudnya YB, statement YB tadi tu menggambarkan keadaan Anwar masih lagi memberi ruang untuk berbincang, itu disebabkan statement daripada Zahid yang kemungkinan untuk menyelamatkan perpaduan tu masih ada. Ya, saya nampak begitulah. Cuma kita tak tahu bila dia punya titik dia tu kan. Kita jadi, tak tahu lagi. Jadi dari sudut Johor sendiri macam mana YB? Kita dah nak lancar statement pengerusi PH Johor, dah lancar perang. Ya. Beginilah seperti mana statement saya. Saya nyatakan bahawa sebenarnya ini ramai orang marah, kawan-kawan UMNO marah saya. Saya sebenarnya bukan statement saya tu sebenarnya. Saya merumuskan apa yang terkandung dalam convention. Iaitu saya katakan apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar, apa yang disebut oleh YB Low,
ya. Apa yang disebut oleh YB Muhammad Sabu, ya. Umpamanya kita di Johor ni, kita sebenarnya nakkan kerajaan perpaduan. Tetapi UMNO Barisan Nasional sedari awal tak mau. Sebab dia nak Berhujah bahawa dia nak menang dulu. dia dah menang dulu. Sedangkan Melaka itu sama juga. Dia Dah pun menang dah juga menang dulu Lagi awal sebelum pada dibentuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Lebih awal lagi daripada Johor. Kalau Melaka boleh, kenapa Johor tak boleh? Itu tak ada jawapan tu. Dia tak ada jawapan ni, betul ya. Maksud dia kepada saya, Johor ni engkar dengan keputusan atau pandangan yang ada di persekutuan. Yang sepatutnya wujudnya kerajaan perpaduan seperti Melaka di Johor. Satu. Yang keduanya dari segi isu di Negeri Sembilan itu sendiri, ya, yang agak mengecewakan kita, ya. Yang ketiganya, sebelum convention, ya, Menteri Besar sebut nak bertanding 56. Kalau kita baca dari segi istilah politik lah, memang mencabar lah, ya. Mencabar. Okay. Jadi sampai itu juga YB Lok kata banyak projek-projek persekutuan di Johor ni seolah-olahnya dimiliki oleh ataupun diusahakan oleh kerajaan negeri Johor. 100%. Kredit dapat kat dia lah. Tidak, maksudnya sepatutnya kita nyatakan ini adalah kerjasama dengan kerajaan persekutuan dan sebagainya. Tetapi seolah-olahnya menggambarkan ianya adalah projek kerajaan negeri. Itu ditegur oleh YB Lok, ya. Jadi di hujung itu, kita ingat, di hujung itu Datuk Seri Anwar sebut atas kebaikan, atas kebijaksanaan, atas kesabaran. Dia kata, ya. 3 saya ingat lagi, ya. Kebaikan, kesabaran dan kebijaksanaan. Maka dia minta supaya adanya perundingan terhadap kerusi di negeri Johor ni. Walaupun sudah disebut oleh Menteri Besar, tapi Datuk Seri Anwar masih membuka ruang itu. Sebab tu saya kata itu adalah peluang terakhir kepada Barisan Nasional untuk membuat keputusan sama ada nak memilih, ya, dengan sikapnya yang sedia ada ni, ataupun ke arah lebih muafakat. Di Johor ni muafakat membawa berkat. Itu istilah kan. Nak pergi ke muafakat ke ataupun nak pergi kepada keegoan yang ada ini. Tapi kenyataan tu ditegur, kenyataan YB ditegur oleh YB Wak Zakashi lah, speaker Johor. Yang menyebut terus directly Suhaizan. Dia menyebut Suhaizan ni kena memikir kena melihat dari sudut lain lah. Masa tu dia sebut tentang ni kot. Dia kata kena tegur DAP kan. DAP pun memberi kata dua kepada kerajaan, dia kata kan. Saya ingat jelaskan sikit perkara ni, ya. Dalam kes DAP ni, DAP tu sebenarnya bukan mengurut kerajaan. Dia sebenarnya melaksanakan mesyuarat pada bulan 7 ni untuk memberi ruang kepada ahli-ahli dia membuat keputusan segi kedudukan dia dalam kabinet itu. Kerana kesan daripada kekalahannya di Sabah. Bila berlaku kekalahan di Sabah, tentulah rakyat ataupun ahli-ahli DAP mahukan satu tindakan yang jitu, agresif lah. Kena buat sesuatu. Jadi kepada pemimpin DAP rasa, apakah kedudukan dia dalam kabinet ini berkesan atau tidak? Jadi dia serap, kalau berkesan tentu tak boleh kalah. Kan? Tapi dia kalah. Jadi dia serah balik benda ni kepada CEC pimpinan-pimpinan DAP untuk membuat keputusan. Itu bukan ugut. Ini memberi ruang balik kepada melihat keberkesanan itu, memberi kepada ahli-ahli dia untuk buat keputusan. Dalam masa yang sama, kesetiaan dia kepada kerajaan perpaduan jelas, tak berubah. Tapi dalam keadaan di Johor ni berbeza. Di Johor ni kita suruh buat perpaduan tak mau. Ingkar. Kita nak berunding, dia nak bertanding 56. Ingkar lagi.
Jadi macam seolah-olah ingkar lah. Itu beza dia. Dan kalau nak cerita ugutan, beza antara DAP-nya kes dengan Johornya kes. kalau nak cerita ugutan ni, Ketua Pemuda UMNO pun banyak mengeluarkan ugutan kepada kerajaan pusat kan. Jadi macam tak fair lah. Ya. Kalau kita nak letakkan Nampak saya ugut Barisan Nasional pelawa. Sebenarnya saya sayang kepada kajian perpaduan ni. Kalau nak mana kajian perpaduan ni yang di federal tu, kita nak ada di Johor. Okey. Kenapa saya sayang ni? Sebab semasa saya jadi speaker itu, saya dah memulakan kajian perpaduan ini. Budiman. Masa tu kajian itu Barisan Nasional, saya seorang jadi speaker. Saya dah memulakan kajian perpaduan ini sebelum Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Maknanya Suhaizan Kayat terlebih awal berbanding Anwar Ibrahim. Dan saya akui The best strategy saya sendiri mengakui dan menghargai jasa kawan-kawan kita UMNO yang menolong membantu saya dalam PRK di Pulai. Saya akui. Memang mereka membantu saya. Sebab tu saya sayang. Tetapi janganlah pula sebut nak tanding 56. Jadi bila 56 bermakna bahawa kita pecah lah, tu maksud dia. Saya teringatlah kata Abang Ahmad kan. Semasa dalam convention tu kan, nak menikah ni payah. Kena buat tu buat ni. Kalau boleh, Abang Ahmad kata, ya, kalau dah menikah ni tak maulah bercerai. Tapi kalau tak ada pilihan lain, memang terpaksa bercerai lah. Sebab tu dia kata nak kawan pun boleh, nak lawan pun boleh. Okey, baby. Cerita convention tadi. Hari yang sama. Tubuhnya satu parti lagi. Parti tu. Ini pun kawan kita juga. Tu. Okey. YB ada offer pada tapi kenyataan tu kita belum terbit lah. Okey. Offer kepada bersama ni untuk mengambil line, kalau nak bolehlah bersama untuk bergerak sekali kan. Yang ini parti bersama ni, parti bersama yang orang cakap parti kancil ni. Dia Rafizi pun mengakui bahawa kancil ni kita kena bijak macam kancil. Ya. Jadi maksudnya saya tertarik perkataan bijak tu saya nak pakai bijak tu. Pakai bijak tu. Okey. Baby, bersama ni adakah nasib dia macam pejuang muda yang Baby nampak lah. Jadi sebagai orang yang pengalaman dalam politik, Baby dah langgar macam-macam cabaran. Baby dah tubuhkan pun parti baru. Bersama-sama tubuhkan parti baru, keluar pada PAS, tubuhkan parti baru. Jadi YB tengok sendiri, bersama mampu tak menggugat kerajaan Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan itu sendiri, ataupun mampu menggugat kestabilan politik dalam Malaysia. Okey, begini ya. Dalam keadaan sebegini, mahu tak mahu kita akan melihat bahawa kemungkinan mengganggu undi Pakatan Harapan itu ada. Ada Sebab kekuatan yang ada pada Rafizi dan kawan-kawannya, sikit sebanyak itu mungkin akan ada yang terganggu lah, yang ada yang berpihak kepada Rafizi. Cuma saya ambil gini lah ya. Okey, asas kepada perjuangan Rafizi ni dia nak reform. Cuma dia tak setuju pendekatan reform yang ada dalam kerajaan, dan dia menganggap bahawa reform itu tidak cukup. Itu yang saya faham daripada apa yang disebut oleh Rafizi lah ya. Jadi maknanya jalur tu adalah jalur reform. Sama macam PH. Okey, sama dengan PH. Atas kebijaksanaan Rafizi, ya, kalau silap percaturan, kumpulan yang bertentangan dengan reform akan menang. Faham? Iaitu mungkin parti pembangkang yang akan menang lah. Itu definitely adalah satu yang berbeza secara total dengan matlamat reform. Jadi maknanya kita nak reform yang menang. Kalau dia salah percaturan, akan menyebabkan kerajaan yang tak reform itu akan menguasai kerajaan.
Sebab dia duduk dalam jalur yang sama tetapi pendekatan yang berbeza. Jadi atas kebijaksanaan itu saya berpendapat bahawa bersama ni mestilah mencari jalan supaya tidak menyebabkan kerajaan reform ni jatuh. Okey. Kalau kerajaan reform ini jatuh, dia sudah bertentangan dengan Matlamat dia. matlamat dia. Tapi kerajaan Dan dia pun mengakui bahawa parti baru ni tentu tak boleh nak mampu untuk jadi parti kerajaan. Okey. Untuk mana secara solo dia pun sebenarnya tak meyakini bahawa dia boleh menjadi kerajaan yang solo. Masih belum lah kan. Jadi dengan itu sepatutnya ada, walaupun ada pertemuan tapi ada titik temu yang perlu dirunding bersama antara PH dengan bersama. Sebab matlamatnya sama. Tak boleh Sebab ke itu dah kata atas kebijaksanaan itu mesti ada atas kebijaksanaan itu. Maknanya Kalau awak ambil line bagi peluang kepada kerajaan tak reform untuk menang, itu tak ada kebijaksanaan. Okay, Kebijaksanaan itu mesti mencari satu ruang walaupun berbeza, walaupun tak setuju tetapi tidak menjatuhkan kerajaan reform. Okey baby. Tadi kebijaksanaan kancil. Ya. Macam mana baby? Betul? Itulah. Maknanya dari segi kebijaksanaan ni sepatutnya Rafizi dan Pakatan Harapan mesti mencari titik temu. Maknanya ada persefahaman. Walaupun berbeza, walaupun nampak macam panas sebagainya, tapi atas nama kebijaksanaan mesti mencari titik temu untuk adanya persefahaman. Apa beza Kalau tak Okey. ada persefahaman, maka kerajaan yang tak reform nanti akan jadi kerajaan. Tentunya tidak dipersetujui oleh Rafizi itu sendiri. Tentulah tidak disetujui oleh Anwar Ibrahim dan rakan-rakan dalam PH. Okey. Tapi dilihat baby PKR ni pun dia ambil langkah agresif untuk lawan Rafizi. Contoh di Pandan dah mula ada Tengku Zafrul. Dan Tengku Zafrul pula berkeluar kenyataan. Ni apa? Ini amanah daripada Datuk Seri Anwar untuk jaga Pandan. Dia memang cik pasal lah dia macam tu. Dia beginilah. Macam juga mana-mana parti yang menjadi pecah ini, dia memang akan jadi spark lah. Dia ada tempo spark tu ada. Tapi kalau spark itu ada bernama perpecahan itu menyebabkan merosaknya keseluruhan, itu tak guna juga. Kalau kita bergaduh tapi akhirnya dua-dua hilang pun tak guna juga. Itu saya kata atas kebijaksanaan itu mesti mencari titik temu. Kalau tidak akan hancur kedua-duanya. Tapi Contoh bagi saya boleh kata merosakkan okey. Kalau adalah bersama, ambil sikit undi PKR. Ambil undi DAP. Ambil undi amanah. Ya. Ada beberapa tempat yang tertentu kan. Dia ambil tu yang menang PN umpamanya. Tak guna juga. Kalau ambil tanpa penyelarasan kan. Masing-masing ambil kan, tanpa penyelaraskan kan. Jadi akhirnya hilang juga undi tu. Akhirnya yang menang adalah PN. Apakah Rafizi rela PN menang? Apakah Anwar Ibrahim rela PN menang? Tak rela kan? Atas kebijaksanaan itu mesti ada titik temunya. Jadi YB, mesti ada penyelarasannya. Jadi YB tengok secara peribadi. Apa nak susah penyelarasan? Bukan kawan belaka. Okey, jadi YB secara peribadi ni mungkin tak mewakili apa-apa pandangan parti. YB secara peribadi melihat kewujudan bersama ni memberi ancaman ataupun sebagainya. Kalau tidak diurus dengan baik memang ancaman. Tapi kalau diurus dengan baik, ia satu kekuatan sebenarnya. Maknanya satu teguran terhadap reform. Okey, tapi memang susah sebenarnya benda ni. Maknanya dia susah tu di antara emosi kita dengan kebijaksanaan gitu. Apa beza dia dengan muda Okey, muda itu dia bersama pakatan kerajaan paduan pada awal. Akhirnya dia ambil langkah untuk dia menjadi bebas lah. Okey. Tapi tak terkesan sebab di satu parlimen. Okey. Dan
Pakatan juga memberi ruang kepada dia untuk menang parlimen tu. Okey. Apa beza pula bersama tadi ni? YB nak bawa bersama untuk bersama Pakatan Harapan. Pandangan YB untuk kebijaksanaan tadi tu. Okey. Lepas tu pula sebelum ni dah bagi ruang kat muda, akhirnya muda pula buat macam gitu. Jadi payah juga kan. Okey, muda ni dia bukan dalam jalur yang sama tau. Okey. Maknanya dia daripada jalur bersatu. Okey. Dia bukan reform ni lah. Bukan reform. Oh, okey. Okey. Yang bersama ni dia memang jalur reform dan Rafizi menyebut bahawa dia tak setuju dengan beberapa pendekatan reform tu. Maknanya reform itu tak cukup lagi dan setengahnya telah semacam gagal. Jadi dia pada pandangan dia perlu diperbaiki reform itu. Okey. Jadi maknanya dalam jalur yang sama. Itu bezanya. Dan keduanya dari segi beza dari segi pimpinan-pimpinan yang ada di dalam bersama ni lebih ramai daripada yang berada di dalam muda ni biasanya masa tu adalah Syed Saddiq saja. Kemudian yang lain tu adalah yang baru ya. Tapi dalam bersama ni kalau kita lihat itu Rafizi, ada Nazmi, kemudian ada lagi ahli parlimen yang lain ya. Jadi di situ memang ramai ahli parlimen yang ada di dalam bersama tu ya. Jadi memang kalau tidak diuruskan dengan baik dia memang akan menjejaskan reform itu sendiri. Pakatan Harapan ni lah. Reform tu, agenda reform itu sendiri akan terjejas. Okey, YB. Isu seterusnya. Mungkin last untuk malam ni lah. Banyak sangat isu Okey, Last. sebab Last YB tapi last. sebab YB agresif sekarang ni. Okay. Sebelum tak agresif. Wah, tak maksudnya Sebenarnya agresif. saya dari segi politik ni saya tak banyak sangat menyentuh isu politik di luar musim pilihan raya. Okay. Jadi biasa kita dah sibuk dengan Isu rakyat. Isu rakyat ya. Tapi bila sudah ada signal untuk adakan pilihan raya, maka saya banyaklah Ke sikit arah menyentuh politik. YB isu agresif politik sebab lah. nak jadi calon ke? YB agresif sebab nak jadi calon ke? Saya memang calon parlimen Pelai. Tak, untuk pilihan raya negeri ni. Wallahualam. Okey. Tak jawab soalan. Okey. Pilihan raya negeri ni, peluang Pakatan Harapan tu ada ke? InsyaAllah ada. Ada. Ada tu kerana begini saya lihat. Kalau kita lihat daripada PRU yang lepas itu, sebenarnya Pakatan Harapan bila kita breakdown pergi ke peringkat Don ni, sebenarnya PH dapat kursi yang lebih daripada 28. Tak salah saya 31 atau 32 yang dimenangi oleh PH daripada PRU, bukan PRK. Dan PRN ya. Okey. So PRN tahun 2022 ni kita tahu masa tu dibubarkan dalam keadaan COVID ya. Ramai yang tak keluar mengundi. Dengan itu peraturan mengundi sangat rendah dan itu menjadi faktor utama kenapa PH tak boleh kembali memerintah. Seperti mana keputusan tahun 2018. Okey. Bermakna bahawa kalau PRN itu dilaksanakan seperti PRU, sudah tentu kerajaan yang ada di negeri Johor ni adalah kerajaan PH. Lebih sikit lebih. Okey. Bacaan YB tu, YB reflect tak dengan keputusan pilihan raya di Sabah tentang undi Cina? Okey. Itu di Sabah. Sabah ni politik dia berbeza dengan Johor. Maksudnya tak sampai ke Johor. Kalau sampai pun tak terlalu besar sangat. Okey. Tapi begini, memang kita ambil kira juga dari segi faktor ada penurunan ini. Tetapi pada saya kalau pilihan raya ini mempunyai peratusan mengundi yang tinggi, ia memberi kelebihan kepada PH. Okey. Kalau rendah memang Masih ada masalah. confident lagi boleh menang. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Kalau tak menang pun lebih baik daripada tahun 2002. Lebih baik. Tahun 2022. Lebih baik maksudnya tambah kursi lagi lah Tambah walaupun tak kerusi. menang. Walaupun tak menang. Okey. Okey, YB. Apa kekuatan Pakatan Harapan cuba berikan kepada orang Johor kali ini? Dari segi kita begini, kita Johor ni negeri pesat membangun. Betul. Ya.
Apatah lagi Parlimen YB. Tempat saya ni kira Johor Bahru lah. Pulai ni parlimen di tengah-tengah Johor Bahru. Jadi kita perlukan pembangunan yang berterusan ya. Dan cabaran-cabaran ekonomi semakin mencabar. Jadi di situ perlukan kestabilan politik. Tak mahu tubuh kerajaan perpaduan, tak nak ini tak mahu ni benda ni berlaku macam ni, tak stabil ni tak nak kita. Kita jadi nak kestabilan maknanya firm benda tu Maksud dia kerajaan yang utuh ini akan memberikan kebaikan kepada negeri dan negara ini Maka itu kita menawarkan satu kerajaan yang stabil ya di bawah Pakatan Harapan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selari lah. Selari negeri antara dengan pusat ni selari. negeri dengan federal Persekutuan selari. Tak adalah bangkit isu ini dekat negeri dana daripada federal diakui oleh negeri sebagai projek dia, tak adalah berlaku benda ni semua. Mana sama-sama lah. Mana kalau kita cakap tu kepada rakyat ini projek bersama. Yang penting adalah kepentingan rakyat. Bukannya mengambil keuntungan politik ni, menganggap itu sebagai projek dia dan sebagainya. Jadi ini yang kita tawarkan. Maknanya apa yang dilaksanakan oleh kerajaan federal, alhamdulillah banyak usul-usul inisiatif yang dilaksanakan. So kita nak kembangkan melalui kestabilan politik ini. Maksudnya manifesto PH lah tu, kestabilan. Belum diputuskan lagi tapi ke arah itulah. Kecadangan dia kat itulah. Cadangan dia. Okey YB. Komen-komen YB, komen-komen orang kepada YB di media sosial YB. YB tak nampak muka. Okey. Kat mana YB pergi? Bila tak muka kat mana? Pertama saya nak sebut. Kalau dalam Facebook tu follower saya tu ataupun Facebook itu, page tu di banner dibuat diwujudkan semasa saya jadi ketua muda PAS. Jadi maknanya follower tu adalah sahabat-sahabat PAS saya lah. Yang mengambil berat lah. Yang mengambil berat dan sayang dengan bekas ketua muda dia kan. Tentulah komennya begitu. Kan. Jadi begitu je dalam TikTok dan sebagainya ya. Tentulah ada suara-suara yang haters lah yang memang ada di mana-mana pun ada ya. Tapi hakikatnya saya memang ada kat Pulai. Dan kita banyak membawa isu setempat lah ya. Kalau saya berada di Pulai memang saya fokus isu-isu setempat ni. Kalau saya berada di parlimen saya akan bercakap isu-isu kaitan dengan maknanya not fair lah untuk federal, dia, khususnya kesihatan lah. Tak fair lah untuk dia nak cakap YB tak ada. Tak fair lah. Mungkin dia baru kenal kot. Dia baru ikut lah. Baru ikut kan. Dia sekali tengok kan. Jadi dia tak perasan lah benda tu kan. Tapi kalau dia dah lama dah, tu dia perasan. Okey YB, setakat ni banyak isu-isu di Pulau ni kita selesaikan. PRK. Hari tu YB ada satu cita-cita kan. Untuk menang di Pulau, apa yang YB akan buat kan? Ya. Okey. Setakat ni berapa peratus YB selesai kan? Dia bendanya banyak. Banyak isu-isu yang ada ni. Kita dah cuba selesaikan banyak, tapi yang ada yang sukses, ada yang belum lagi lah. Banyak. Apabila kalau isu-isu perumahan, isu-isu infrastruktur ni, kita telah usahakan. Sebagai contoh, umpamanya kita ada isu dekat Bukit Sarjana umpamanya ya. Bukit Sarjana. Tanah itu tandahan STP dia, kumbahan najis itu masa tu tak serah kepada kerajaan. So dengan bantuan daripada Tapi sekarang masa tu bawah siapa? Kalau tak serah pada kerajaan? Masa tu masih bawah pembaju lah. Pembaju, okey. Tak serah 30 tahun dah. Tak selesai. So alhamdulillah kita dah dapat bincang, ini pun atas daripada bantuan daripada SS ya, dapat bantu proses ini dan akhirnya sekarang ni benda tu dah dapat diserahkan kepada kerajaan. Jadi itu satu yang lama tapi dapat selesaikan. Begitu juga dengan kita dapat peruntukan sungai umpamanya ya, untuk baiki Sungai Skudai itu ataupun untuk maintenance Sungai Skudai 99.8 juta.
untuk mengelakkan banjir yang ada di sekitar di kawasan kita ini. Kita juga dapat Kementerian luluskan satu peruntukan 800,000 untuk baiki jalan di Perling, di Highway Perling. Dan kita baru ni kita dapat satu peruntukan 174 juta untuk menaik taraf Highway Pasir Gudang daripada 2 kepada 3, maknanya pergi balik jadi 6 lah. 6 lane. Ini satu kejayaan success story yang kita telah jayakan. Tapi ada juga yang belum lagi. Umpamanya di Bukit Mewah ni, di mana saya dapat laporan, dapat maklumat di mana penduduk di situ walaupun dia dah habis bayar, tapi pemilikan itu tidak dapat ditukar daripada pemaju kepada pembeli. Kerana pemaju tu Dah tak ada. Sakit. dah tak aktif. Tapi tak bankrupt. Dia masih bayar fee setiap tahun. Okey. Tapi tak aktif dan tak ada pihak yang ambil tanggungjawab untuk menukarkan nama daripada pemilik, daripada pemaju kepada pemilik. Itu projek state ke federal? 30 tahun. Itu swasta. Oh, swasta. Swasta. Jadi ini pun itu yang masih lagi berjalan, belum selesai lagi lah. Itu saya sebut ada yang dah berjalan tapi ada masih lagi yang belum selesai lagi lah. Okay, YB. Kita malam ni takat tu kita dulu. Setakat tu dulu sebab YB Faizal ni kita mungkin jadikan. Kau tak tanya lagu. Itu episod lepas kau tak tanya apa. dulu. Dia ni. Dia nyanyi. Bukan. Dia kita biar dia, kita kekalkan dia. Kita memang nak ambil dia hari. Nanti apa-apa isu dia akan komen. Okey. Jumpa lagi untuk episod akan datang. Terima kasih, baby. Terima kasih YB datang. Nanti kita panggil lagi. Okey. Jumpa lagi di episod akan datang. Okey, bersama kami podcast Apa Khabar.